Sekarang al-an kita pergi kepada 5 faedah. Al-faedatul ula, faedah yang pertama. Faedah yang pertama, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Kalaulah kitab-kitab lain boleh menggoncangkan bukit, pecahkan bumi, nasaya kitab itu Al-Quran lebih daripada itu lagi. Tanda pelajar, ayat ini menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada keagungan Al-Quran. Menunjukkan kepada keagungan Al-Quran, kehebatan Al-Quran. Boleh goncang bukit, boleh pecahkan bumi. Ini dari sudut benda yang kita nampak. Dia panggil benda fizikal. Benda fizikal yang nampak besar boleh pecah. Hak besar apa boleh pecah, apalagi benda kecil-kecil. Oh, tak usah dicabar. Mu jangan cabar Allah. Kamu jangan cabar Tuhan. Sebab itulah kata di para ulama, contohnya nota 458, bawah 458, dalam ayat suci ini Allah Ta'ala menggambarkan kelebihan Al-Quranul Karim dan mendedahkan kesesatan kaum kafir yang masih berdegil, tidak mahu beriman kepada Al-Quran dan tidak mengakuinya sebagai mukjizat. Lalu mereka meminta mukjizat-mukjizat yang lain. Tak usah duduk main lah. Jadi ayat ini jelas kepada kita, kehebatan Al-Quran boleh pecahkan benda yang fizikal, benda yang hak besar-besar. Itu satu, yang pertama. Yang kedua, Al-Quran juga boleh apa? Boleh menghidupkan orang yang mati tu. Dia boleh dengar, dia boleh tahu, tapi kalau sudah mati dia tak boleh lagi nak buat apa? Nak ambil manfaat. Pasal tu dia kata au kullima bihil mauta. Kullima bihil mauta. Jadi orang mati di sini kata di para ulama khuzifatit ta, dibuangnya ta muannah tu. Sebab apa dia kata? Sebab mauta ni dia boleh laki-laki boleh perempuan. Jadi mimbabi taglibir rijal, nak kuat orang laki-laki je, maka dia kata mauta, kullima bil mauta. Tidak kullimat otak apa ni. Baiklah. Jadi kata di ulama tafsir, ay takallama bihil mauta fi quburiha. Jadi orang mati duduk dalam kubur, dia dengar apa yang kita baca, tapi dia tak dapat lagi nak buat apa? Nak ambil manfaat daripada apa yang kita. Demikianlah kalau hati tu mati, mungkin bacalah Quran dekat dia 3 juzuk sehari, tak jadi apa. Tak jadi, batal. Bahkan betapa ramai di Malaysia ni orang-orang yang bukan Islam, rumah dia berjiran dengan masjid, setengah-setengah masjid dia pasang Quran. Belum maghrib 10 minit pasang Quran. Kalau lah jiran tak bantah, tak apalah. Kalau jiran tu bantah tak boleh. Sebab hak dia, hak kejiranan, kita tak boleh mengganggu orang. Hak kejiranan, kita boleh kacau orang. Dia dengar Quran. Dia dengar Quran. Kalau dia nak dengar, kalau dia tak dengar, orang Islam pun tak dengar juga. Jadi kita ingat molek, orang mati dia tak boleh manfaat lagi daripada apa yang dia dengar. Tapi hati mati sama juga. Yang kita bimbangkan ini, kita tua hidup ngak duk makan atas dunia, berjalan sana sini, tapi hati dia sudah mati. Karena itu kata ahli syair yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Tulis syair. Akhuka Isa da'a mayitan fa ahyalah. Saudaramu Nabi Isa alaihissalam, dia Allah Ta'ala beri mukjizat dia, boleh pergi hidup orang mati. Mati sungguh, mati tu, nak tanya dah. Tiba-tiba anak pakcik dia kata, dekat mana akaun dia simpan duit dia? Orang dulu kan simpan dalam tanah lah, simpan dalam bukan ada akaun macam di bank boleh pergi trace dengan nombor IC. Jadi Nabi Isa bagi
Pakcik. Hok mati celek mata. Ha apa? Si pem mana barang? Dia bercerita. Lepas dia mati balik. Nak ceritanya dia boleh. Mukjizat dia boleh hidup orang mati. Jadi kata Ali Syekh, akhuka Isa da'a mayitan faqama lahu. Saudaramu Nabi Isa boleh hidup orang mati. Wa anta ahyaita ajyalan minal umami. Engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Quranmu ni telah menghidupkan beberapa generasi manusia yang sudah mati hati dia. Mana hebat? Hebat Nabi Isa hidup 2-3 orang mati, ataupun hebat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghidupkan ajal berapa ramai generasi manusia daripada zaman dia ni sampai ke kiamat. Boleh menghidupkan hati yang mati. Nabi kita sudah pasti Nabi kita lebih hebat daripada boleh Nabi Isa yang boleh hidup seorang dua. Hebat belaka, tapi nak banding. Bila buat perbandingan kita kena cari kehebatan, itu kaedahnya. Yang ketiga, itulah yang ketiga. Bal lillahil amru jami'a. Allah kata semua urusan kamu kembali kepada aku. Ingat molek. Kita ni kalau kita ingat semua urusan kita kembali kepada Allah, kita akan takut pada Allah. Sebab hak halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Bagaimana kita berani buat benda yang halal dengan haram? Semalam ada jumpa dengan seorang ustaz, dia cerita ada seorang ni baik sungguh dia. Kalau dengan kawan-kawan dia belanja, dengan staff dia mesra molek-molek. Tapi ya dia kalau boleh gani ni mai ni dia mulalah ngata orang tu molokat. Jadi kata gini lah, kalau orang lagu ni kan as-safi, dia tak nak kontrol diri kita, jangan ajaklah dia ceramah. Kalau ajar ceramah dia ngata orang. Jadi kita kata tak apalah, dia baik dengan orang yang dia sayang, tapi bila boleh copot dia kata ke orang, kita jumpalah di akhirat depan Tuhan. Nak kata apa? Wah, ya ni. Kalau kita tahu kita ni akan bertemu dengan Allah, kita semua yakin, kita yakin dah, tapi macam tak yakin. Kita akan berdiri di hadapan Allah, akan dihisap. Orang tak akan berani buat maksiat, tak akan berani langgar perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi tujuan manusia itu berani lawan Tuhan ni sebab apa? Sebab apa? Ya, dia mau berani nak lawan Allah ni. Kenapa? Sebab dia yakin tak yakin, ingat tak ingat. Orang Kelantan kata khabar tak khabar. Nah, khabar tak khabar. Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah bantu kita semua untuk menguatkan iman kita. Baik, yang keempat Allah kata apa? Tengok. Afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullah lahadan nas jami'an. Bahkan maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahawa kalaulah Allah menghendaki, tentulah ia memberi petunjuk pada umat manusia seluruhnya, lalu manusia ini beriman. Apa Tuhan tak beri petunjuk, semua jadi beriman? Itu hikmat Allah Ta'ala. Itu hikmat yang Allah SWT nyatakan, buat dengan hikmat dia. Tak boleh nak kata apa dia. Dia nak kata dalam buku yang anak usaha kan, buku ni buku dulu kecil, nama dia Rahmat dalam Perbezaan. Kemudian kita besarkan buku ni jadi satu buku Islam adalah cara hidup. Nak cerita kepada tuan-tuan, kita hidup sebagai seorang Muslim, kita kena sedar bukan kita seorang atas dunia ni. Kalau kita rasa pandai, ramai lagi orang pandai. Maka khilaf tu akan berlaku. Khilaf tetap akan berlaku. Jadi bagaimana menangani kaifa nakhtalif, bagaimana kita nak jaga khilaf, itu sangat penting. Kalau tidak, balah. Hari ni duduk yoya duduk mengata muaku ni, puncanya tidak menangani masalah khilaf dengan sebagai benda khilaf. Dia kadang-kadang benda simple ya. Bila orang tanya apakah solat sekian-sekian, dia panggil solat khusamak ni, orang balah dia kena semaya pada malam tu. Kita kata kaifiat seperti ini tak ada dalam sunnah. Tak ada dalam sunnah Nabi SAW. Jadi ada setengah orang dia tahu
Kalau tak ada sunnah, kat mana awak telah mengharamkan, membid'ahkan, meneraka kau kan? Kita kata, kita tak kata pohon belakang tu, kita kata amalan seperti ini tak ada oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi elok tuan pergi ambil amalah yang waris. Itu je komen kita. Tapi kenapa pula panjang-panjang pergi urai? Jadi begitulah manusia ni. Masalah khilaf tu kita jagalah dia, kita tangani dengan baik supaya umat kita tidak berpecah lebih daripada yang sudah ada sekarang. Dalam hadis yang sahih diriwayat oleh Imam Bukhari, Nabi kata apa? Ma min nabiyyin illa wa qad utiya ma amana ala mislil bashar. Semua nabi ada mukjizat. Dengan mukjizat ni orang hati lembut akan terima. Tapi mukjizat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyan auhahu Allah, wahyu yang Allah turun pada aku, Quran lah. Fa arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumil qiyamah. Aku harap akulah orang yang akan paling ramai pengikut pada hari kiamat. Alhamdulillah. Memang pun dalam hadis lain Nabi sebut separuh ahli syurga ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, separuh lain itu ikut Nabi lain. Jadi hadis ini jelas bahawa Quran itu mukjizat, mukjizat lain inqarat, habis, hilang dah. Ada depan mata kita mukjizat apa dia? Mukjizat Al-Quran. Baiklah, yang terakhir, yang kelima, faedah yang kelima, walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik. Rasul-rasul dulu padamu yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun dihina, telah pun dikhianati, telah pun di macam-macam. Jadi ayat ini kata ulama tasliyatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini nak menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu tak usah susah hati lah Muhammad. Kalau kamu rasa susah hati dengan sebab ni, umat Nabi dulu kena dah. Jadi sabarlah. Kita teruskan perjuangan. Jangan lari daripada landasan siratal mustaqim, Alkitab wa sunnah. InsyaAllah kita yakin dengan apa yang kita pegang, kita akan bawa apa yang kita bawa ini untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Allah kata apa? Kerja hidayah taufik ini di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Hidayatul irsyad, bimbingan, tunjuk ajar, itu di bawah skop semua orang yang ada ilmu menyampaikan. Wallahu alam.